saya rasa kita mungkin kena buat juga approach yang lain. Contohnya apa yang Puan Zahra sebut tu betul, tapi kalau kita minta nak jumpa PM pun macam dia tak kenal. Jadi saya rasa approach dia kena berbeza. Mungkin kita boleh kongsi approach sikit saya nak share. Kalau kita lemah, orang akan pijak. Kalau kita lemah, orang akan jajah. Itu tak ada pilihan dah tu. Itu undang-undang alam. Maknanya singa dia akan makan pelanduk. Tapi nak cerita pelanduk ni, nak makan singa tak ada. Jadi kita kena buat sesuatu. Kita lemah, okey, apa strategi kita? Maknanya nombor satu adalah kesatuan kita. Kita betul-betul kena, yang tu dalam tangan kita. Kalau nak cakap dengan DAP ni, dia memang gila, tak, memang kepala tak betul. Jadi kita kena buat sesuatu macam mana nak memperkasakan diri kita, dan juga macam mana nak menakutkan mereka. Okey, mungkin kita boleh share sikit ya. Kalau kita ni kerak makan goreng pisang tu, kena ada kerak-kerak dia tu, tak ada siapa nak pandang pun. Tapi kalau kerak tu masuk mata, sakit kan? Jadi tempat dan masa tu penting. Jadi kalau boleh kita garapkan semua ni kita kena buat sesuatu yang bawa kesan. Kalau tidak digelaknya kita. Saya sekolah Cina, saya tahu sangat lah. Saya tahu sangat cerita semua sekali. Dan Alhamdulillah masa sekolah pun tak ada siapa seorang pun bully saya. Alhamdulillah. Pasal dia macam ni. Sekiranya belajar ni kalau muka pun macam pandai kan. Jadi pandai lah juga. Cikgu pun saya tegur tak betul. Cikgu saya tu on tiket masa tu. Jadi dia bukan itu saja. Dia kena ada juga kekuatan. Maknanya kalau dia tak puas hati juga, aku ketuk kepala dia orang. Jadi dia kena ada kekuatan, perlu ada. Jadi hari ini kita ni kalau nak cerita, biasa saya nak cerita kelemahan sikit lah. Kita dah dalam keadaan yang lemah, dan diorang keadaan yang bully, dan orang kita pun tak menolong kita. Beruk-beruk yang kat luar tu, yang patut pegawai-pegawai kita yang tolong kita pun tak tolong. Saya dapat berita kata yang konon nak dapat di BKL tu, tak dibenar bayaran pun hari ni, pagi-pagi tadi ni nak habis, nak puasa pun nak habis dah. Jadi kita nak merayu buat apa? Okey, saya nak share bahagian kena kuat. Along ni satu kekuatan yang luar biasa. Luar biasanya sampai dia tak kisah polis pun dalam poket, apa benda dia ikut suka hati dia je. Agensi pun macam tu, datang pula KPKT macam tu. Tapi bila dalam kes kita, Alhamdulillah, kebanyakan kes kita boleh panggil Along, kau bayar duit balik. Contohnya ada seorang pinjam 50,000, dah bayar 160,000, masih tu hutang 1 juta. Jadi kita panggil dia, kau bayar balik. Apa gilanya Along nak bayar, nak layan kita pun. Tapi kalau ada kelemahan, ada kunci. Kita bercerita pasal kunci. Hari ini kita kena pegang kunci. Dan sebenarnya kunci ada pada kita sebagai kunci. Bukan kita nak buka semua pintu. Kita nak buka 1 pintu, 2 pintu je cukup untuk menunjukkan kita kuat, kita ada kesatuan. Jadi kena. Tapi hari ini kelemahan kita macam tak masuk akal, pasal yang dalam apa ni, badan-badan yang patut menolong kita pun tak tolong juga. Cuba kita tengok ya. Hari ini tak ada pula air mineral. Air mineral dah tak masuk akal. Ini kita kena buat. Contohnya air mineral di apa ni, kedai mesra, RM2.20 untuk 600 ml tak silap saya. Dia tengok ni, tolong faham ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minyak berapa? RM1.05 untuk 600 ml. Pasal kita bayar sama. Okey, masuk akal ke minyak lebih murah daripada ini? Tak masuk akal. Tapi benda ni dah berlangsung puluh tahun. Sebab orang kita pun jual kita. Dalam Petronas saya jumpa si pengarah urusan Sri Zainal tu. Okey, kita buat, kita ambil air orang Melayu. Air Melayu semua Cina supply. Dah lah kapal terbang dia supply apa benda. Air pun dia supply.
Masuk akal ke tidak? Dan kita ni rela ke kita nak macam ni? Saya nak tanya betul, rela ke tak rela? Kalau tak rela, apa yang kita buat? Satu masjid di Wangsa last puasa, bila kita nampak Sea Master duk transfer air ke dalam masjid. Jadi kita tanya jawatankuasa ni, pasal nampak selalu sangat hantar ni, pasal apa tak ambil yang Melayu punya, yang kau nak ambil Sea Master ni? Oh, dia murah 5 sen. Kepala otak lah sebenarnya. Murah 5 sen ni. Tahu tak berapa orang yang datang, yang bekal air Melayu datang jumpa saya? Tak ada, kita orang tak ada, tak boleh nak jual pasal orang kata yang kita mahal. Mana dia asnaf fisabilillah, maknanya kita tak boleh ke kita guna? Maknanya otak kita ni macam mengalahkan kura-kura. Kebanyakan kita masjid pun macam tu, di mana-mana pun macam tu. Buat masjid pun Cina buat, design masjid pun Cina buat. Tak salah kita memang patut mampus. Kalau kita gini, memang kita patut, kita tak ada buat apa-apa. Sorry to say, maknanya kita tak buat. Tapi kalau kena gayanya Along bayar duit, kartel pun takut, kita kena menakutkan orang. Macam mana kartel boleh takut? Tak ada sebab kartel nak takut kita kalau kita tak ada apa-apa. Tapi dalam Islam kata gerunkan musuh. Macam mana kita nak gerun? Hari ini tuan, kalau kita boykot, contohnya hari ini kita bukan susah boykot air Pfizer dekat Petronas. Contohnya kita kata okey, masjid di bulan puasa ini belilah air yang orang Islam buat. Susah ke? Tapi semua tak kisah, tak ada kisah. Jadi pasal kita ni macam tu, sebab tu kita pun layak menerima penghinaan yang macam Puan Zahra sebut tadi. Jadi sebenarnya nak buat ni tak susah. Saya cakap betul aja, boleh buat sangat. Kita pakat ramai-ramai pada yang hina kita. Contohnya kita tulis surat, tak lama dulu kita tulis surat kepada Baba dengan Alagapa minta bantuan. Layan pun tidak. Tapi yang menggayakan dia orang Melayu lah. Pergilah tengok merata-rata semua orang Melayu beli Babas Alagapa ni. Bodoh ke tak bodoh? Bodoh ke tak bodoh, saya nak tanya? Bodoh tak masuk akal. Memang layak kita dihina macam ni. Jadi bukan susah. Kalau tak ada masalah. Engkau kita minta tolong, bukan tak nak tolong, tapi kita belilah. Adabi ada, macam-macam ada. Apa pasal kita otak kita ni tak mampu nak berfikir? Bodoh sangat ke? Saya yakin kalau kita buat kempen ini, pilih satu je, tak payah nak boykot semua, boykot 1-2 je. Yang lain ketar. Pasal kita dulu dipanggil minta tolong masa kita buat BMF dulu. Satu persatuan paling besar Cina panggil saya datang untuk masa raya, masa Wan Azizah tu. Saya ingat apa benda dia orang nak panggil ni? Nak buat apa panggil kita? Panggil PPIM. Rupanya dia panggil PPIM masa datang tu dikalung dengan naga entah apa benda. Bila datang tu dia kata apa? Kita nak bincang-bincang pada kita gaduh-gaduh, baik kita baik-baik. Kita okey je. Tapi rupanya saya maklumkan oleh staff dekat situ, ni Tan Sri nak ajak bincang, baik kita buat bersama lah. Pasal dia kata dia dapat banyak aduan daripada peniaga Cina. Bila orang Melayu berhenti kereta, tengok penjual Cina jalan. Cina ni dia paling sensitif. Itu pun cukup untuk dia panggil kita. Pasal itu kesan. Dia takut. Pasal ni tak jadi. Dia yang paling dia takut adalah duit. Jadi gunakanlah duit tu. Tapi kita pula duit semua nak hantar kat Cina. Sampai ada satu Dewan Perniagaan Melayu tu buat majlis di Dewan Cina, kena pakai kod lah, apa-apa. Bengong tak habis. Kita kena keluar daripada kebengongan ni. Kalau tidak, sampai mati lah. Dan kita dah tengok Melayu campur apa jadi. Kita ni duduk berlawan kat sini, yang lain tak sokong. Yang lain tak tahu siapa yang faham, siapa yang sedar. Ni buat kerja siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, tak ada apa pun. Tapi bila kita sebenarnya boleh buat, contohnya kita boykot roti Hi-Fi, tutup sampai tutup.